Semasa saya bertugas di penjara Pudu, Kuala Lumpur, ada seorang anggota polis yang bertugas sebagai pegawai penyiasat memang tidak percaya kewujudan alam mistik. Hantu-hantu ini karut belaka. Aku ni yang selalu tengok mayat tak pernah jumpa hantu pun, kata pegawai penyiasat ini angkuh setiap kali mendengar cerita pengawal penjara Pudu terserempak hantu ketika bertugas. Suatu hari, pegawai penyiasat ini datang lagi ke penjara Pudu untuk interview 3 orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung. Pegawai penyiasat tersebut tiba sudah lewat petang. Mengikut prosedur, pegawai penyiasat itu tidak dibenarkan masuk. Tapi disebabkan pegawai penyiasat itu sudah biasa berurusan, pihak penjara memberi keizinan. Hari itu, 3 orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung diinterviewnya. 2 lelaki dan seorang banduan wanita. Banduan-banduan ini dibawa ke sebuah bilik khas. Pegawai penyiasat itu terus menginterview banduan lelaki seorang demi seorang. Selesai banduan lelaki, tiba giliran banduan wanita pula. Banduan wanita ini masuk lantas duduk di depan pegawai penyiasat tadi dengan kepalanya tunduk memandang lantai. Pegawai penyiasat tadi mula mengajukan soalan, tapi banduan wanita tadi menjawab endah tak endah. Kepalanya masih tunduk. Pegawai penyiasat ini mula naik angin. Bila disoal lagi, banduan ini tetap sama enggan memberi kerjasama. Hanya beberapa soalan saja yang dijawabnya. Kepalanya tetap tunduk. Selepas 10 minit disoal, banduan wanita itu meminta izin untuk ke tandas yang terletak di dalam bilik siasatan tersebut. Sambil itu, pegawai tadi terus membelek-belek laporan yang diperolehnya dari ketiga-tiga banduan tadi. Hanya laporan banduan wanita yang masih belum lengkap. 2 minit kemudian, banduan wanita tadi duduk semula di hadapan pegawai penyiasat tadi. Kepalanya masih tunduk memandang meja. Rambutnya sepanjang bahu jatuh menutup pipi. Jawab soalan saya tadi. Jangan tengok lantai, pandang saya, tengking pegawai penyiasat itu sambil merenung banduan wanita tersebut. Bila diasak berulang kali, barulah banduan wanita itu mengangkat mukanya perlahan-lahan. Terkejut sungguh pegawai penyiasat tadi, barulah dia dapat melihat wajah sebenar banduan wanita itu. Wajahnya sangat cantik, matanya bersinar, kulitnya putih mulus. Banduan wanita itu lantas tersenyum, menampakkan barisan giginya yang putih bersih. Peliknya, senyuman banduan wanita itu seperti ada sesuatu yang tersirat. Matanya tajam merenung pegawai penyiasat itu tanpa menjawab soalan. Tiba-tiba, laungan azan maghrib berkumandang dari arah masjid berdekatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Sebaik terdengar laungan azan, banduan wanita itu tiba-tiba terus menjerit-jerit dan melolong seperti orang gila hingga bergema bilik tersebut. Tidak semena-mena kepala banduan wanita itu pecah. Darah menyembur. Kepala banduan wanita tadi terus tercabut dari badan lalu tergolek ke arah pegawai penyiasat tadi. Pegawai penyiasat tadi terus meluru keluar dari bilik dan berlari berjumpa dengan seorang warden yang menunggu di depan pintu. "Kenapa tuan?" soal warden apabila melihat pegawai penyiasat itu yang menggeletar dan cemas sebaik mendengar penerangan pegawai penyiasat tadi. Warden itu sangat terkejut. Tahu warden itu hanya pegawai penyiasat itu seorang diri yang tinggal di dalam bilik tersebut. Kesemua banduan telah dihantar balik ke sel masing-masing. "Betul tuan, selepas banduan wanita itu pergi tandas, dia terus keluar dari bilik. Jadi kami bawa dia balik ke sel," terang warden penjara. "Jadi, siapa banduan wanita yang saya interview selepas balik dari tandas tadi?" soal pegawai penyiasat itu. Warden tersebut hanya menggeleng-gelengkan kepala. Selepas kejadian tersebut, pegawai penyiasat itu tidak berani lagi bercakap besar. Dia juga percaya makhluk halus memang wujud dan turut mendiami penjara Pudu. Siapa pula gerangan wanita yang kepalanya dicabut dari badan itu? Sebenarnya, sudah ramai banduan atau warden penjara yang sempat takutkan wanita itu. Menurut kisah yang diberitahu kepada saya, wanita itu sebenarnya ialah seorang bekas anggota komunis yang ditangkap ketika melakukan serangan hendap di balai polis Beranang. Selepas gerombolan komunis menyerah kalah, ada saki-baki anggota komunis yang masih degil menyerang balai polis Beranang untuk merampas senjata. Ketika serangan itu, 2 orang
rakan lelakinya ditembak mati, manakala wanita itu berjaya ditangkap. Anggota komunis wanita itu seterusnya ditahan dan dipenjarakan di penjara Pudu. Hukuman gantung sampai mati. Akhirnya wanita itu dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Malangnya, semasa hukuman sedang dijalankan, tali gantung yang digunakan tak berapa elok. Semasa sedang digantung, tali tersebut telah menghiris leher banduan wanita itu sehingga kepalanya bercerai dari badannya. Sejak itulah banduan-banduan darwaza penjara Pudu sering tersempat lembaga wanita ini, terutama di sekitar blok hukuman gantung. Ada yang pernah nampak wanita ini berjalan tanpa kepala atau kepalanya dipegang di tangan. Ada kalanya kepala yang terputus itu bergolek-golek di atas lantai. Mungkin rohnya yang tak tenang dan sering berkeliaran mengganggu penghuni penjara Pudu. Ada satu lagi kisah menyeramkan semasa saya mula bertugas di penjara Taiping di Perak. Malam itu, suasana penjara Taiping sunyi sepi. Keadaan juga agak gelap. Hanya cahaya lampu dari blok-blok tahanan dan tembok pemisah penjara sedikit sebanyak menerangi kawasan sekitar. Dari bilik saya pandang keluar. Hujan renyah-renyah masih turun. Sekali bunyi air hujan yang jatuh ke atas bumbung zinc agak menyeramkan. Saya yang baru 2 minggu bertugas sebagai pelatih pegawai penjara mengeling jam di tangan. Sudah pukul 3 pagi. Sejam sekali saya perlu meronda sekitar blok tahanan wanita. Berbekalkan lampu suluh, saya mengatur langkah. Tapi baru beberapa langkah, saya mula merasa gerun. Entah kenapa tiba-tiba saja fikiran saya teringat kisah-kisah seram yang pernah diceritakan senior-senior di penjara Taiping. Pernah beberapa orang senior terserempak kelibat menakutkan di kawasan itu. Ada yang pernah melihat makhluk berbungkus kain putih berterbangan tanpa arah. Ada juga yang pernah lihat objek-objek berbentuk bulat bergolek-golek di sekitar penjara. Semuanya berlaku pada waktu malam ketika mereka sedang meronda keseorangan. Saya cepat-cepat lupakan semua ingatan tadi. Kalau dikenang lagi, menakutkan. Saya terus mengatur langkah. Baru beberapa meter, sekali lagi hati saya terasa seram. Bulu roma saya mula terpacak. Kepala saya rasa kembang kecut. Baru saya teringat di kawasan itu juga terletak sebuah bilik mayat yang menempatkan jenazah banduan yang menjalani hukuman gantung atau mati dalam tahanan. Sekitar kawasan itulah staf lain terserempak dengan lembaga menakutkan tadi. Jantung berdebar, tapi saya gagahkan diri mengatur langkah. Tanggungjawab perlu dilaksanakan. Sedang meronda, saya terpandang satu kelibat lembaga sedang berjalan dalam jarak lebih kurang 20 meter dari saya. Siapa pula tu bisik hati kecil saya sambil mengintai-intai. Saya nampak di hadapan saya 3 orang lelaki. 2 berpakaian banduan dan seorang driver warden berseragam lengkap sedang menolak stretcher. Di atas stretcher itu pula terbaring sekujur mayat berselubung kain putih. Banduan mana pula yang mati? Kepala saya licat memikir. Tiga-tiga lelaki terus menolak stretcher menuju ke arah van jenazah. Enjinnya sudah dihidupkan di bawah sebuah garas penghampiran bilik mayat. Baliknya, ketika mereka menguruskan jenis mayat itu, tidak pula saya dengar mereka berbual-bual seperti sebelum ini. Semuanya diam menunggu. Lagi satu, tahu saya, biasanya kalau ada bantuan yang meninggal dunia, segala urusan penghantaran atau pengebumian akan dilakukan selepas subuh. Kenapa pula dilakukan seawal pagi begini? Pikiran saya terus berkecamuk. Pada masa sama, saya terus memaki 3 lelaki tadi menolak stretcher sampai ke arah van. Sampai di van, bonet belakang dibuka dan mayat tadi disorong masuk. Peliknya, ada sesuatu yang aneh berlaku di hadapan mata saya. Tubuh 3 lelaki yang menolak stretcher tadi boleh menembusi badan van dan hilang dari pandangan. Mereka semua seperti bayang-bayang yang buruk. Betul ke apa yang aku tengok ni? Saya sambil menusuk mata. Saya bingung. Degupan jantung saya makin kencang. Semasa menghampiri van, baik saya sampai, enjin van yang tadinya hidup tiba-tiba mati. Suasananya sunyi sepi. Saya pegang bonet bahagian enjinnya, sejuk. Tiada tanda-tanda enjin dihidupkan. Saya tinjau pula ke dalam van. Sah, tiada siapa. Jenazah ditutup kain putih juga tidak kelihatan di dalam van. Jadi, siapa yang mereka tadi? Waktu itu tiada apa lagi yang saya fikirkan kecuali hantu. Esoknya, apa yang berlaku saya ceritakan kepada senior dan rakan-rakan lain. Ada yang ketawa, ada yang percaya dan tidak kurang yang menganggap cerita saya karut. Tapi bukan semua orang percaya makhluk halus. Seperti ini wujud, ada orang yang boleh nampak dan ada yang tidak. Bagi saya, sepulanglah pada makhluk-makhluk halus ini hendak tunjukkan dirinya kepada siapa yang disukainya. Tapi, saya percaya makhluk-makhluk halus begini memang wujud berdasarkan 2 kisah yang saya ceritakan tadi. Baiklah,
Setakat ini saja cerita saya malam ini. Jangan lupa follow dan subscribe. Malah.